kemudian dibaca dengan sadu atau wazan mubalaghah. Muhammad nama nabi kita, orang yang sangat-sangat terpuji akhlaknya. Mahmud atau wazan maf'ulun, mana yang terpuji kejadiannya. Memang terpujilah gajah ni. Bila nak buat maksiat, nak langgar Kaabah tak sanggup. Itulah gajah nama Mahmud. Nah, batu ulama kata boleh kita meletakkan hayawan-hayawan peliharaan kita dengan nama. Boleh letak nama. Syaratnya jangan letak nama nabi, jangan letak nama malaikat, jangan letak nama Allah. Nama-nama yang dikira nas, datang nas, pada haram kita letak pada sembarangan tempat. Tak boleh. Nak, jangan letak nama nabi, nama kucing dia. Tak boleh. Nak, ada pun Mahmud bukan nama nabi, boleh letak. Mana gajah yang terpuji akhlaknya. Ada bela binatang tak? Adik, ada tak bela rumah? Ada bela gajah? Tak ada. Kucing ada? Kucing tak ada juga. Dah bela tikus. Boleh letak. Ada bela binatang rumah? Ada? Apa dia tu? Kucing. Nama apa? Tak ada nama. Tuan pengurusi ada bela kucing? Ada nama tak? Nama apa? Nama biasa. Nama biasa. Kucing pengurusi kita nama dia biasa. Faham? Dia gitu. Jadi kalau hilang panggil mana? Biasa. Mana gitu dia pun mari. Dah. Pandai juga awak lawak ni. Dah. Maknanya boleh letak nama tak salah. Dah. Boleh letak nama. Kita boleh letak nama. Jangan letak nama nabi, nama Allah, nama para rasul. Nah, tak boleh. Letak nama-nama lain lah. Nah. Tak ada masalah. Nah. Kucing dia hitam, nama hitam. Nah. Kucing putih, nama putih. Kucing biru, nama biru. Kucing kuning, panggil kuning. Nah, tu nama ringkas. Nama biasa tu. Nah, orang Melayu kan, kalau kucing dia topok-topok, panggil topok. Nah, kalau kucing dia pak semegi muka, pak semegi panggil. Faham? Itu tak ada masalah. Boleh letak nama. Jadi nak khabar cerita bahawasanya binatang ini walaupun Tuhan tak beri kepada akal, tetapi nak beri contoh kepada kita bahawasanya segala langit dan bumi, ma baina sama'i wal ard, bintang, cakrawala, bulan, matahari, planet, gunung ganang, sungai, laut, hayawan, burung dan ikan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang derhaka kepada Allah manusia. Tu nampak? Binatang tak derhaka kepada Allah. Tidak ada suatu ayat Quran ataupun hadis yang menyebut bahawasanya binatang masuk neraka. Tak ada. Kalau ada hadis buat mari. Nah, walaupun dia buat benda yang salah pada perkiraan kita, tak masuk neraka. Ada hadis khabar kambing masuk neraka sebab berzina. Ada tak? Ada. Yang masuk neraka manusia sebab berzina. Sebab tu hukum syarak, taklif syarak, halal haram tak kena pada hayawan. Nah, tapi terkena kepada kita manusia. Kita kalau nak kepada seorang perempuan kena nikah dulu. Kambing kena nikah tak imam? Nah, kambing datang dia nak ke kambing tina, dia kena cari jabat agama dulu pergi. Cari saksi dulu. Tak payah tak? Tak payah dia pergi dekat. Pakai jadi lalu. Nak molek-molek ada. Esok beranak. Molek-molek ada. Dah masuk neraka tak gitu? Dah. Yang kena taklif syarak, halal, haram, makruh, wajib, sunat, harus dan sebagainya manusia. Sebab tu yang masuk syurga manusia, yang masuk neraka manusia. Tidak ada binatang yang derhaka kepada Allah. Patut ada orang kata dah tu ular dalam neraka, ular dalam neraka ada sebut kala jengking. Itu bukan kena seksa, dia tukang seksa manusia. Ular dalam neraka bukan ular tu kena seksa, ular tu tukang seksa. Dia jadi warder jail. Faham? Macam warder penjara, dia masuk penjara tak? Masuk penjara tak? Dah dia duduk dalam penjara tak? Tak, dia kerja dalam penjara. Bukan dia kena penjara. Faham? Dia yang seksa orang dalam penjara. Dia gitu. Tidak ada binatang kena azab. Ingat, tak ada. Nah, ulama-ulama kata kalulah kambing, kalulah lembu, kalulah itik,
wajib belajar agama fardu ain, maka kita tak sempat nak masuk dalam surau ni kerana penuh dengan lembu dan kambing. Betul tak? Kalau beruk tu, rima tu, wajib datang belajar ilmu-ilmu agama supaya kenal Tuhan, kenal hukum hakam. Kita tak sempat nak mari surah Al-Husna, penuh dengan beruk surah ni. Betul tak? Sebab dia dah apa tak mari? Sebab tak wajib atas dia. Tapi manusia yang Allah Ta'ala wajibkan, banyaknya benda-benda yang diperdukan, buat tak heran. Suruh semayang, tak mau semayang, penuh luar tak semayang. Tengok IC Islam tapi tak semayang. Bila tak semayang, buang nama Islam. Sebab sembahyang ini rukun Islam. Bila tidak ada rukun, tidak ada nama Islam. Man la salata lahu la dina lahu. Barang siapa tidak ada solat baginya, tiada agama baginya. Itu adalah muktamad. Nah, la salata lahu la dina lahu. Makna tiada solat, tiada Islam. Semacam dengan rukun semayang ada 13 kalau mazhab Syafi'i. Nah, di antaranya rokok. Dan kalau kita tak rokok, jadi tak semayang. Tapi kita tambah sujud 18 kali, jadi tak semayang kita? Tak jadilah, pasal satu rukun tak cukup. Nah, bila satu rukun tak cukup, tidak dinamakan sembahyang. Begitu juga rukun Islam. Nah, di antaranya ada semayang. Bila tak ada rukun, tak ada semayang. Tapi kita tengok dekat karaoke, dekat park ni duduk joget luar, duduk menyanyi ni dekat konsert. Nah, siap dengan hak pimpin tangan, bukan bini, bukan laki, molek-molek ada. Semua Islam lah ke tengok IC. Nama Fatimah, nama Khadijah, nama Maimun, nama Osman, nama Muhammad, nama Ahmad, tapi tidak solat, buang Islam tu. Dan nak tulis apa? Tulis Melayu. Pergi jabat pendaftaran, kata saya nak buang nama Islam daripada IC saya, daripada my card. Apa sebab? Sebab saya tak semayang. Kata kat dia lagu tu. Dan nak tulis apa? Tulis Melayu saja. Maka jabat pendaftaran pun kata, gawal dia kata, kalau gitu saya pun Melayu jugalah. Pasal ada juga orang pejabat tak semayang. Ini betul. Dia tak kira kalau tak semayang ni mana-mana ada. Nah, dalam mana-mana datang, dalam Messi ke, doktor ke, polis ke, askar ke, FRU ke, orang kampung ke, cikgu ke, ramai lagi yang tak semayang. Nah, saya dipanggil oleh ketua brigade yang ke-6 FRU Kuala Terengganu untuk beri ceramah. Lebih kurang 400 anggota. Nah, lebih kurang 2-3 bulan dipanggil sekali. Jadi jumpa dengan CEO, dia kata, Ustaz, masalah kita tak besar mana sikit. Sebahagian kecil daripada anggota kita dalam 2-30 orang tak solat.